Hari ni aku nak share satu video berkenaan band ni, WPJ 9404. Masalah dia kata ada bunyi bising dekat axle ataupun dekat gearbox. Dia tak pasti. So kita tak nak pening apa dari mana datang bunyi tu. Apa yang aku akan buat? Jom. Aku akan bagi duduk seorang kat sini, dengar di mana datang punca bunyi tu. Kita tak nak pening-pening. Nanti kita main agak-agak, oh mungkin axle, mungkin gearbox, kita tak mau macam tu. So kita buat macam tu. Okey. Pakcik. Okey. Kau tak terbang pakcik. Suara dengan bunyi dah. Masak. Test drive. Macam bunyi axle pun ada bang. Besar kat belakang ni. Di tengah ke kiri kanan? Kalau kiri atau kanan mungkin dari tayar. Ni rasa macam kat tengah-tengah. Bunyi macam ni bunyi macam punya propeller.
Kalau dekat sekarang kesan bunyi dia kat tengah-tengah. Dekat Excel ke kat gearbox? kalau kata bunyi dekat tengah, dekat Excel. Depan. Ini kalau gearbox belah sini. Sini. Kalau gearbox belah situ. Nak masuk dia woi. Masuk highway Okay, masuk highway. Sekarang ni rasa dekat tengah macam Excel. Ui bapa. Kesan bunyi. Ha? Kesan. Excel. Kesan Kalau kata long shaft juga. So Excel memang. Okey. Kasih ya. Excel. Assalamualaikum. Berani Okey. Tu. Tunjuk kat muka depan tu. Depan. Yang Excel dah turun dah. Okey. On. Excel dah tak ada Okey. Tolong shaft dia. Alright. Okey. Okey tuan. So macam sekarang ni Excel kita dah turun dah. Batang sub apa semua kita dah turun. Nampak tu batang sub dia. Dry shaft dia lah. Okey, so ni untuk Excel dia. Kalau macam saya tengok minyak dia ni agak lambat tukar. Ataupun dulu mungkin pernah dulu minyak Excel ni kurang ataupun kering. Nampak tu? So dia dah jadi berdaki lah kat sini. Lepas tu gigi ni agak ada makan sikit. Ada yang makan. Nah tu. Nampak tu. Berbintik je. Tu tanda dia makan. Oh, hakis. Nampak tu. So punca bunyi datang daripada sini. Cuma pinion gear ni tak adalah makan teruk sangat untuk bunyi teruk. Cuma kita buka agak nak check. Nah, ibu nak buka dia bukan ni. Cuma yang punca utama dia bising tu ni. Ni nama dia bearing tayar belakang. Bearing tayar ni dah ada bunyi. Kiri kanan dah ada bunyi. Dah ada bila laju dah ada bunyi kuk. Lagipun dia dah goyang. Tak tahu. So dah ada dua. Excel ni pun ada bunyi kak. Cuma dia tak seteruk yang ni. Yang ni paling teruk. Pasal bearing pun dah goyang. Okey, terima. Okey. Ni dia panggil pinion gear. Yang ni semua dah berlubuk, nampak ni. Ni. Minyak memang dah lama tak ganti. Tadi sebelum kita turun semua ni, kita ganti minyak dulu. Cantik minyak. Ni minyak saya dah tukar. Minyak tukar pun dia jadi hitam juga. Minyak saya warna hijau So bila saya tukar minyak baru, saya test drive lagi. Bunyi dia agak kurang tapi memang masih ada bunyi. Jadi saya buat keputusan, saya buka cover. Saya tak nak tergesa-gesa. Nanti kalau main tukar-tukar barang, lagi sakit hati. So saya tukar minyak dulu, hasil dia kurang sikit je. Tapi bunyi still ada. Tu sebabnya saya buat keputusan bagi anak saya turun benda ni. Okey? Terima tu. Tak apa.